lebih kepada macam showroom. Bila turis datang ke bawah untuk beli, dia akan bawa naik ke tempat ni. 8,500. Ni harga yang dia buka lah untuk turis, sebab dia punya target dia kepada pelancong. Tengok ni jam. Kalau ikut harga dia ni, kalau original ni memang ratus ribu harga ni. Ni memang tiruan lah. Tapi tiruan pun dijual dengan harga yang mahal. Boleh mencecah sampai 7-8 ribu. Jalan Petaling atau lebih dikenali sebagai Petaling Street dikesan menjadi lubuk para peniaga untuk menyeludup masuk serta menjual barangan tiruan pelbagai kualiti berjenama kepada pelanggan. Sehingga Mei tahun ini, sebanyak 31 kes melibatkan barangan tiruan berjenama telah direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur dengan jumlah sitaan barangan sebanyak 78,500 unit bernilai 6.87 juta ringgit. Menerusi tinjauan 999, rata-rata premis di Jalan Petaling dikesan menjual barangan berjenama disyaki tiruan, terutamanya kepada pelancong asing. Lebih mencurigakan apabila pemilik premis menawarkan barangan ciplak pada harga yang lebih tinggi kepada pelancong asing untuk meraih keuntungan berganda. Hasil daripada aduan awam dan risikan yang dijalankan selama 2 minggu, Operasi Putra telah digerakkan oleh pihak KPDN melibatkan 20 pegawai dan anggota membanteras aktiviti haram tersebut. Selain pintu dikunci rapi, premis ini turut dipasang dengan kamera litar tertutup CCTV bagi mengawasi pergerakan di luar dan di dalam premis. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat ruang stor penyimpanan pelbagai barangan tiruan di sebalik premis jualan beg tersebut. Kunci. Macam blok kat ni. Walaupun pada mulanya pintu utama stor sukar dipecah masuk, pihak berkuasa bertindak untuk memasuki ke dalam stor tersebut dari pintu belakang premis. Keadaan stor yang sempit dan berkunci menjadi cabaran dalam operasi ini. Namun, dengan kecekapan pihak berkuasa menggunakan peralatan khas, pintu tersebut berjaya dibuka. Mana lagi, Tan? Ada lagi, tak? Ada lagi. Lolek ah. Ayo. Ini tong-tong 2,459. Hasil serbuan mendapati ratusan jam tangan tiruan berjenama turut ditemui disimpan di dalam stor ini. Sementara itu, sebuah gerai jualan turut diperiksa kerana disyaki menjadi tarikan utama para pembeli.
Tengok ni jam. Kalau ikut harga dia ni, kalau original ni memang ratus ribu harga ni. Ni memang tiruan lah. Tapi tiruan pun dijual dengan harga yang mahal. Boleh mencecah sampai 7-8 ribu. So dekat sini? Kat sini. 7-8 ribu? Tapi dia punya target dia lebih kepada warga asing lah. Kepada pelancong. Tengok jenama kan. Jenama ni semua jenama-jenama yang jenama antarabangsa lah. Memang jenama yang terkenal. Kalau orang yang minat jam dia akan tahu lah. Kalau kat sini tak mungkin original. Difahamkan, gerai jualan tersebut hanya dijadikan sebagai helah untuk menarik pelanggan dalam kalangan pelancong asing sebelum ditawarkan ke ruang pameran yang menyediakan lebih banyak pilihan barangan tiruan berlainan grade. Okay, ni kalau kita tengok, ni harga yang letak kat tanda harga untuk jam. Kita tengok harga dia 93601. Ini menunjukkan ni 93,000 ni. Tapi ini 8,500. 9,000 lah. Yang ni pun sama. 9,000. Dia macam kualiti baik ni. Sebab dia berat pun semua. 8,000. Ni harga yang dia buka lah untuk turis. Sebab dia punya target dia kepada pelancong dengan harga ni. 9,000. Ikut ni pemilik sama ni. Beg ni. Ni beg yang nampak lebih kepada macam showroom. Showroom ni, maksudnya bila turis datang ke bawah untuk beli, dia akan bawa naik ke tempat ni. So dia akan pilih lah, dia macam special punya eksklusifnya tempat lah. So dia akan pilih apa yang dia nak. Sementara itu, pemeriksaan turut menemukan satu bungkusan plastik hitam berisi kertas risit yang dipercayai merekodkan hasil jualan harian perniagaan haram tersebut dengan nilai mencecah ribuan ringgit. Sehari lebih kurang dalam ada yang cecah sehingga ke 8 ke 10 ribu dia punya sale. Untuk sehari ya. So yang ni kalau kita tengok ni rata-rata memang tinggi lah dia punya jualan tu. Sebab based on receipt yang ada ni, settlement report ni, ada yang 3,000, ada yang 8,000. Tu hari let's say dia boleh sale dalam 8,000. Dia orang berpasti setiap hari 30 hari. So sebulan boleh bayar anggaran lebih kurang berapa dia punya sale sebulan. Dengan berdasarkan yang ni kalau kita tengok sini ni 17,000 ni. Bukan musim lancung kan. Time cuti ni yang ni boleh cecah sampai 8,000 ke 10,000 kalau weekdays. Operasi pada jam 3 petang itu turut disertai 3 wakil cap dagang bagi melakukan pengesahan terhadap jenama yang telah diciplak. Di belakang premis mempunyai store dan di belakang store tersembunyi bilik pameran di mana dipercayai mempamerkan jam jenama terkenal yang disyaki tiruan. Hoax Putra ini telah dijalankan sejak tahun 2023 bagi membanteras aktiviti terlarang di kawasan tersebut. Sementara itu, di premis berlainan, beg yang dipamerkan di bilik pameran tersebut difahamkan mempunyai kualiti yang lebih baik berbanding yang dijual di gerai bahagian luar. Kualiti dia memang kualiti grade tipe A lah Sebab setiap beg yang dibekalkan ni dia datang sekali dengan packaging yang memang kita tengok memang kemas lah dia punya packaging. And then boleh kita kategorikan sebagai premium lah untuk beg-beg yang kita rampas ni. So yang ni memang diorang punya showroom. So yang dekat luar tu kalau diorang nak tengok apa semua, and then kalau nak ni diorang akan bawa. Selain kualiti beg, cara pembungkusan juga hampir sama dengan barangan asli, semata-mata bagi meyakinkan pelanggan. Kategori premium punya beg lah Dan dia ada bagi sekali dengan dia punya sertifikat ni, sertifikat yang LV punya ni. Okey. Kita tengok ni memang kita nampak macam original lah. So kalau original dekat butik kita tengok lebih kurang dalam 14,000. So di sini dia jual dalam harga 22,000. So ini contoh dia punya kotak
So kalau tengok daripada segi packaging pun memang nampak premium lah. Dia akan masukkan Dia akan masukkan dalam ni dengan dia ada dia punya bag tu dalam tu. punya apa So kalau ikutkan macam ni lah. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arsyad, 3 buah bilik pameran tersebut berselindung di sebalik premis kosong atau premis orang lain bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Showroom yang mana disimpan dan juga dipamerkan barang-barang tiruan yang premium, berkualiti tinggi. So kalau kita tengok di tempat yang kita buat PC ni hari ini adalah merupakan salah satu showroom yang dijadikan sebagai tempat simpanan barang-barang tiruan yang berkualiti tinggi. Dan juga ada juga showroom yang kita masuk tadi, premis-premis yang dijadikan showroom tu berselindung di sebalik premis-premis perniagaan yang lain. Antaranya yang tadi tu adalah premis untuk membuat tattoo. Tambahnya, risikan dan operasi akan giat dijalankan untuk terus membanteras aktiviti terlarang itu. So kalau ikutkan dia punya MO untuk guna showroom ni dah lama, cuma dia berpindah-pindah lokasi. Kalau kita tengok showroom ni baru dia beroperasi. Sebelum ni mungkin dia beroperasi di tempat lain. So dia orang akan menggunakan MO pendekatan yang sama lah. Dia akan berpindah-pindah. Contoh macam hari kita dah dapat tahu dia punya showroom ni, dan saya jangkakan dia akan berpindah pula ke tempat lain. Yang tu pun kita akan cari juga nanti. Kita akan buat risikan dan kita akan pastikan yang kita dapat membanteras aktiviti-aktiviti yang menyalahi perundangan di bawah KPDN. Hasil operasi mendapati sebanyak 3 ruang pameran dan 4 stor penyimpanan barang telah diperiksa dengan keseluruhan jumlah sitaan sebanyak 2,650 unit pelbagai barangan dan jenama terkenal melibatkan nilai rampasan mencecah 2.3 juta ringgit. Susulan itu, kes disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019 dan kesemua barangan yang disita telah dibawa ke stor penyimpanan KPDN Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Laporan Nabilah Marzuki 999. Kebetulan di tempat lain ada kamu, ada ambush. Mari. Pintu demi pintu dibuka, terbongkar helah mereka. Hampir 100 pelanggan ditemui bersesak-sesak di ruangan sempit termasuk di sebalik sebuah bilik hiburan gara-gara takut dicekup pihak berkuasa. Kat sini dari jam berapa? Jam 3. Jam 3. Kat sini memang selalu buka pukul 3 ke atas. Bukan jugalah. Sebab kebetulan di tempat lain ada kamu, ada ambush. Oh, mana tahu ada. Nampaklah kamu di sana pula. Dengan bantuan mata-mata bagi memantau pergerakan pihak berkuasa, kononnya mampu beroperasi tanpa dikesan, tanpa sedar. Taktik tersebut hanya sia-sia selepas kesemua mereka berakhir di tangan penguatkuasa. Op Gegar diketuai Majlis Perbandaran Penampang dengan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM
dan Sabah Electricity Sdn Bhd. Selain pelanggaran lesen operasi menjadi tumpuan utama, Op Gegar turut mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang ingkar peraturan termasuk membabitkan penyalahgunaan dadah, aspek keselamatan kebakaran serta penyambungan haram bekalan elektrik. Penampang antara daerah di Sabah yang mencatatkan aduan tertinggi berhubung premis hiburan yang beroperasi melebihi waktu dibenarkan sehingga menjejaskan kesejahteraan masyarakat sekitar. Meskipun terletak di kawasan gelap dan sepi, premis berkenaan dilihat masih menyalakan cahaya lampu, menunjukkan kegiatan di dalamnya masih beroperasi. Tinjauan juga mendedahkan kewujudan individu dipercayai dalam keadaan tidak terkawal, menambahkan lagi kebimbangan awam. Di premis kedua, walaupun waktu telah melepasi jam 2 pagi, premis masih beroperasi aktif dengan pergerakan ramai individu keluar masuk disertai alunan muzik kuat dari dalam premis. Siasatan awal mendapati lesen perniagaan yang dipamerkan telah tamat tempoh sejak tahun lalu, sekaligus mendedahkan premis yang menghidangkan khidmat pub and lounge itu beroperasi tanpa lesen sah. Selalu tutup lambat ke dia? Ikut masa. Kalau ya ikut masa. Pukul berapa selalu ikut masa tu? Ikut masa selalu jam 12 dia slow music selalu. Slow music. Ya, sebab dia kan apa nih? Cuti. Jadi Cuti bukan memang kena tutup dalam. iya, gitu kadang-kadang mana-mana yang anu lah. Ya, mana yang boleh salah. Malah, premis itu turut dikesan tidak memperbaharui lesen hiburan, gagal mempamerkan lesen penjualan minuman keras serta didakwa beroperasi lebih masa disyaki untuk mengejar keuntungan berganda. Menerusi pemeriksaan bersama seorang pengunjung, premis berkenaan didakwa antara pusat hiburan terkenal di Penampang yang beroperasi melepasi waktu dibenarkan. Memang biasa datang sini kah? Actually, memang bisa. Cuma untuk kali ini, tahun ini memang kali ini first time lah pergi untuk tahun ini. Sebab memang lama sudah tidak pergi. And then paling last pergi mungkin 2024. Cuma macam saya bekerja di Semenanjung Malaysia. Okey. Di KL. Jadi pulang Sabah ni kita kira lawat tempat begini. Berhiburlah. Berhiburlah. Lelaki berusia 30 tahun yang didapati berada dalam keadaan mabuk bagaimanapun mendedahkan premis hiburan tersebut menjadi pot tumpuan pengunjung pada larut malam. Biasanya balik jam berapa? Biasa kalau saya balik mungkin jam bukan mungkin. Memang selalu jam 3 atau 4 begitulah. Sebab itu memang masa-masa kemuncak lah. Memang kalau jam 5 tu memang sebab kita tahu juga Sabah ni memang jam. Kita tidak mau terlibat dalam jam. Jadi kita balik jam 3 atau 4 begitu. Memang tahu tempat ni buka. Memang tahu. Lah. Ya, memang tahu. Memang tahu. Selalu datang sini lah. Bukan juga selalu lah, tapi memang tahu lah ya. Tahu daripada kawan ke Facebook ada? Tahu ini dari kawan lah actually. Kawan lah. Memang pot lah dekat sini. Memang pot lah actually. Selain itu, premis tersebut turut dikenakan kompaun mengikut Akta Timbang dan Sukat 1972 selepas pemeriksaan terperinci dilakukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah apabila tiada tanda kalibrasi yang sah dipamerkan.
Di tempat penyediaan minuman keras, pihak KPDN berjaya menemui satu alat sukat arak atau liquor yang dikenal pasti tidak ditentusahkan oleh pihak premis yang kita khawatiri boleh memperdayakan pelanggan dengan harga yang ditawarkan. Kena test dulu, kena sukat sama ada ini sukatan dengan ngam ke tidak. Kan? Kalau kamu cakap ini 30 ml, kena bawa pergi meteorologi sana, dia kena tes dulu mendengar atau tidak. So ini kamu gunakan, kamu guna maknanya ini sudah melanggar satu kesalahan lah. Dalam pada itu, salah seorang pekerja premis berkenaan cuba menghalang tindakan penguatkuasa selepas komputer riba miliknya dirampas pihak MP Penampang. By the company, you guys to come is because reference of the club, right? Yes, tapi ini adalah permis perniagaan. Okay. Once kita datang masuk sini untuk buat pemeriksaan, apa-apa yang melanggar yang berkaitan dengan permis perniagaan, kita akan ambil tindakan. Contohnya sitaan, laptop tu berada di kawasan tempat tempat muzik lah kan. Jadi kita akan ambil, kecuali laptop tu berada bersama customer, memang kita tidak akan kacau. Pun begitu, pegawai MP Penampang menegaskan bahawa alat yang digunakan bagi aktiviti hiburan melepasi waktu ditetapkan dan tanpa lesen sah akan dirampas serta-merta pada malam berkenaan. Tidak bunyi pun. Ada balik matikan muzik. Tak keluar tu. Bunyi apa ni? Setibanya kami di lokasi sasaran kedua, kami dapati pihak premis sengaja mematikan suis elektrik dan enggan membuka pintu kerana dipercayai mereka ingin mengelakkan diri daripada dikenakan tindakan. Sudah diketuk berapa kali tu? Dah juga dibuka. Namun, usaha penguatkuasa tidak terhenti di situ. Pasukan bomba dan penyelamat Penampang terpaksa menggunakan peralatan khas bagi mengumpil pintu besi premis berkenaan selepas hampir 1 jam tiada sebarang respon diterima walaupun berulang kali diketuk dan dipanggil dari luar. Ada luar ni. Senyap-senyap bersembunyi. Itu gelagat segelintir pengunjung serta pekerja premis yang kegusaran selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Ambil gambar dan buku-buku mana? Mana JJ? JJ mana? JJ. Mana? Sewaktu pemeriksaan dijalankan, ruang sempit berkenaan dipenuhi asap serta haba panas susulan tindakan mematikan suis penghawa dingin dan pembesar suara.
Di sebalik logo toilet ini tersembunyi laluan yang berliku-liku sebenarnya untuk menyembunyikan dan melarikan diri mereka daripada operasi pihak berkuasa. Dan hasil pemeriksaan pihak bomba juga mendapati laluan dan struktur yang dibina oleh pusat hiburan ini tidak menepati ciri-ciri keselamatan kerana dikhawatiri mampu berisikokan nyawa pelanggan jika berlaku kebakaran. Laluan berkenaan dibina seakan maze atau labirin, disyaki untuk mengelirukan pergerakan pihak penguatkuasa semasa serbuan dijalankan. Salah seorang pengunjung mendakwa modus operandi pihak terlibat yang didakwa berkumpul di premis itu selepas menerima maklumat awal berhubung serbuan di beberapa premis lain sekitar penampang. Kebetulan di tempat lain ada kamu, ada ambush. Mana tahu ada? Nampaklah kamu di sana pula. Dekat mana tadi kat sana? Barong, Saigon, Saiki di Kepayan Point. So tadi pun dari Kepayan Point pun ada nampak kamu, jadi kami pindah sini lah. So tapi orang semua pun dah tahulah ada lain. Ada ambush sama lain. So tak sangkalah dari sini. Difahamkan, ruang di bahagian hadapan premis akan dikosongkan selepas jam 1 pagi, dipercayai sebagai strategi untuk mengelak dari dihidu penguatkuasa. Biasanya orang cakap kalau macam tempat lain panas, kami di sini lah. Tadi memang panas-panas ke dalam ni tutup aircon. Tak lah, tadi ada lagu lagi. Tiba-tiba senyap. Tak ada, dia cakap. Senyap jangan keluar. Tiba-tiba dia ada lagu, ingatkan blackout. Memang senyap dah, ada senyap. Namun, dakwaan lelaki berusia 29 tahun itu dibidas salah seorang anggota penguatkuasa dari AADK Sabah yang menegaskan bahawa tiada sebarang tindakan boleh menghalang proses penguatkuasaan dijalankan. Tugas tetap tugas, kita pun faham kan? Tak boleh kamu cakap begitu. Ya, tugas, kamu kena faham ya tugas. Faham. Tak boleh kamu cakap tadi, kamu di sana, tapi pergi sini. Tidak boleh. Tapi kerjasama boleh kan? Ya, kerjasama tak masalah. Itu normal lah. Siasatan lanjut bahkan mendapati premis berkenaan menyalahgunakan lesen yang diperoleh daripada pihak MP Penampang. Premis mempunyai lesen untuk menjalankan perniagaan makanan dan minuman. Tetapi apa yang berlaku, dia telah menjalankan aktiviti hiburan awam lah. Berdasarkan video yang kita telah perolehi. Premis tersebut turut dikesan meletakkan sebuah restoran di bahagian hadapan disyaki bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Secara keseluruhannya, operasi pada malam itu menyaksikan pelbagai peralatan elektrik dan elektronik dirampas serta kompaun dikenakan atas kesalahan tidak memiliki lesen perniagaan dengan nilai lebih RM10,000. Biasanya lah, khususnya di Penampang, mereka sering beroperasi melebihi masa dengan pintu bertutup lah. Dari berapa lama risikan dibuat pun? Lebih kurang 2 minggu. Kalau ikut pemantauan di Penampang ni memang ada beberapa permis yang kita lihat degil dan masih membuat pelanggaran walaupun telah beberapa kali dibagi teguran dan tindakan kompaun. Lebih kurang 10 begitu. Kewujudan mata-mata atau tonto turut dikenal pasti antara cabaran utama yang mengganggu usaha pihak MP Penampang dalam membanteras kegiatan haram berkenaan. Saya ingin menyeru kepada semua pengusaha pusat-pusat hiburan ini untuk mematuhi segala terma dan syarat yang telah ditetapkan bagi mengelakkan di kompaun ataupun di sita lah dia punya kawasan ataupun perniagaan mereka ini. Operasi bersepadu secara berkala akan terus dipergiatkan pihak Majlis Perbandaran Penampang.
Premis yang didapati melakukan kesalahan berulang juga tidak akan terlepas dengan tindakan tegas termasuk kompaun lebih tinggi akan dikenakan. Laporan Arisha Kalim 999. Di dalam kawasan ladang kelapa sawit, sebuah premis tanpa alamat dikesan melakukan aktiviti dipercayai terlibat dengan penyelewengan gas petroleum cecair LPG. Hasil risikan KPDN Selangor dan PDRM Cawangan Khas IPK Selangor, satu operasi bersepadu Optiris 4.0 berjaya mematahkan kegiatan menyeleweng gas LPG pada 6 Mei lalu. Dua lelaki warga asing dalam lingkungan usia bawah 30 tahun telah ditahan untuk rakaman percakapan bagi keperluan siasatan awal. Pasukan serbuan turut menemui beberapa peralatan seperti hos penyambung serta bungkusan plastik berisi ais di lokasi berkenaan. Peralatan tersebut dipercayai digunakan dalam proses dikanting, iaitu teknik konvensional memindahkan gas petroleum cecair LPG. Gas tong LPG bersubsidi akan dipindahkan ke dalam tong gas lebih besar untuk dijual semula. Aktiviti di kanting yang dapat kita berjaya kita tumpahkan hari ini menggunakan teknik ais, yang mana gas LPG akan dipindahkan daripada tangki yang tong gas yang kecil ni tong gas yang bersubsidi lah. Jadi daripada gas ini biasanya 14 kg akan dipindahkan kepada tong yang lebih besar. Tong yang lebih besar ni ialah tong tanpa subsidi. Tong gas ni 50 kg. Jadi kalau daripada sini nilai sebenarnya hampir RM60, RM70 dipindahkan di sini. Yang ini nilai sebenarnya RM300 sekarang ni lah. Dia menggunakan ketulan ais ni untuk memindahkan gas daripada ni. Aktiviti ni sangat bahaya sebenarnya. Modus operandi kegiatan seleweng gas LPG bersubsidi dalam ladang sawit itu dipercayai mendapatkan bekalan LPG bersubsidi tong gas 14 kg daripada pemborong berlesen sekitar Banting, Tanjung Sepat dan Sungai Besar. Gas LPG 14 kg itu dipindahkan pula ke dalam tong gas 50 kg tanpa subsidi untuk dijual semula kepada pelanggan mereka. Lebih membimbangkan, teknik konvensional yang dilakukan itu boleh mendatangkan risiko letupan gas berimpak besar. Malah, warga asing yang dipercayai melakukan proses dikanting tersebut tidak mengamalkan langkah-langkah keselamatan industri. Kita telah melalui risikan selama hampir 1 bulan. KPDN telah berjaya menemui satu kawasan yang telah dikenapasti menjalankan aktiviti dikanting, iaitu aktiviti memindahkan gas LPG bersubsidi daripada tong 14 kg kepada tong 50 kg, yang mana ini merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, yang mana kita hari ini kita telah berjaya merampas hampir 300 tong gas LPG yang disyaki digunakan dalam operasi dikanting kali ini, melibatkan hampir 3,000 kg, 3,000 kilogram gas LPG. Kita menjangkakan jumlah rampasan kita pada hari ini melalui Optiris 4.0 ini adalah sebanyak RM400,000 nilai rampasan. Jumlah penyelewengan yang kita anggarkan adalah sebanyak RM25,000 sehari. Jadi
Kalau kita anggarkan operasi ini dijalankan selama sebulan, operasi ini telah melibatkan jumlah ketirisan ataupun kerugian kepada kerajaan dengan nilai yang mencecah hampir RM750,000. Dan alhamdulillah kita telah berjaya menghentikan operasi ini melalui tindakan kita pada hari ini, dan kita dapat mengekang ketirisan subsidi kerajaan di bawah gas LPG ini. Dan kita memberi amaran keras kepada semua pihak yang menjalankan aktiviti tidak bertanggungjawab ini, kita juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan yang sekeras-kerasnya. Seorang pendaki wanita, Jaslinda Saludin, berumur 49 tahun, dilaporkan hilang semasa mengikuti ekspedisi Trans Chapman di Perak pada 23 Mei yang lalu. Jaslinda bersama kumpulan 13 pendaki yang lain serta 2 malim gunung menyertai ekspedisi itu menggunakan laluan hutan pergunungan melintasi Pos Gedong, Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih dan dijangka keluar di Kuala Woh. Kehilangan Jaslinda disedari oleh rakan yang lain pada 24 Mei kira-kira jam 7.30 pagi ketika dalam pendakian Gunung Batu Putih. Beliau dikuatiri tersasar dari laluan asal dan terpisah dari rakan yang lain. Gunung Batu Putih berketinggian kira-kira 2,132 meter, merupakan laluan yang mencabar dan memerlukan stamina serta pengalaman yang tinggi. Hingga kini kehilangan Jaslinda memasuki fasa kritikal selepas tempoh kehilangan melebihi 7 hari. Pasukan Bomber dan Penyelamat Malaysia Perak melancarkan operasi mencari dan menyelamat SAR ke kawasan dipercayai mangsa mencari sumber makanan dan air. Sehubungan itu, operasi SAR memberi tumpuan di sekitar jajaran sungai air busuk berhampiran Gunung Batu Putih yang berkemungkinan menjadi laluan mangsa untuk mendapatkan sumber air. Berdasarkan pada pengalaman kita dan berdasarkan kepada keadaan persekitaran, dia lain sikit. Kalau laut tu dia lain sikit. Tapi gunung ni kita tidak akan, orang cakap pada masa ni ialah mengambil keputusan untuk menghentikan operasi lah. So pencarian tu masih kita teruskan. Pada hari kelima operasi SAR, Jabatan Bomber dan Penyelamat menerima petunjuk baharu daripada kamera pengawasan hidupan liar di kawasan puncak Gunung Batu Putih. Imej yang diterima memaparkan Jaslinda telah melintas melalui kamera tersebut pada jam 11.22 pagi pada tarikh 24 Mei 2026, kira-kira 4 jam selepas beliau didapati hilang dari kumpulan pendaki yang lain. Dari petunjuk itu, dipercayai mangsa bergerak mengikut laluan ke Kem Sukanika dan menurun ke bawah gunung. Kita cuba juga berusaha untuk mendapatkan satu lagi footage, iaitu di Gunung Rayu, tetapi bukan di laluan utama, di mana bagi kamera tersebut berada lebih kurang 1 kilometer di belakang Gunung Rayu, dan sekiranya beliau melalui kawasan tersebut, kita boleh dapat memastikan beliau berada di sana lah. 36 anggota digerakkan oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia bersama polis Diraja Malaysia ke kawasan Kem Sukanika dan Gunung Rayu. Pencarian turut dibantu oleh pasukan Gerak Am, Jabatan Perhutanan dan Malim Gunung Perhutanan. Anggota penyelamat juga membuka satu winching point di Kem Salai Matahari yang dianggarkan berkeluasan 100 kaki persegi bagi memudahkan tindakan lanjut sekiranya pergerakan menyelamat perlu menggunakan bantuan dari udara. Turut terlibat ialah pasukan khas Storm yang diturunkan melalui helikopter ke puncak Gunung Batu Putih bagi memulakan pencarian dari kawasan tanah tinggi dan menurun ke bawah. Keadaan muka bumi yang curam dan berbukit di lokasi berkenaan menjadi cabaran utama pasukan penyelamat
selain perjalanan ke beberapa lokasi pencarian yang memakan masa antara 7 hingga 8 jam. Antara petunjuk terakhir ditemui ialah kesan tapak kaki, botol air dan bungkusan makanan ringan dipercayai milik mangsa di laluan menuju Gunung Rayu. Pasukan penyelamat terus mengesan petunjuk baru dengan harapan mangsa dapat ditemui dalam keadaan selamat. Laporan Syukri Ibrahim, 999. Tuduh menuduh dikenal pasti motif utama pembunuhan lelaki yang ditemukan maut dalam balutan tilam dengan tangan terikat di sebuah rumah kedai di Pokok Mangga, Melaka pada Jumaat lalu. Menurut Ketua Polis Melaka, Datuk Zulhairi Mohtar, penemuan itu hasil siasatan lanjut dan soal siasat suspek lelaki berusia 40 tahun yang kini ditahan reman. Hasil siasatan lanjut mendapati mangsa dipercayai rakan kepada suspek dan motif pembunuhan dipercayai berpunca daripada pergaduhan susulan salah faham. Identiti mangsa bagaimanapun belum dapat disahkan dan sedang menunggu keputusan perbandingan DNA dengan ahli keluarga bagi memastikan pengesahan identiti. Berdasarkan siasatan di tempat kejadian, polis mengesyaki insiden itu berlaku dalam tempoh antara 2 minggu hingga sebulan berdasarkan proses perebutan mayat yang teruk sehingga jantina dan identiti mangsa tidak dapat dikenal pasti. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang pemandu ambulans swasta dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Temerloh atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun yang sebelum ini menjadi mangsa kes penderaan. Muhammad Iqbal Fitri Mazlan, 29, didakwa di hadapan Magistrate Anis Adlina Abu Johan atas pertuduhan berkenaan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membunuh Muhammad Haider Abdul Mukmin di sebuah rumah di Taman Seberang Temerloh Indah 2A pada jam 9 pagi 11 Mei lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta jika tidak dijatuhi hukuman mati, hendaklah dikenakan sebatan tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 1 September 2026 sebagai tarikh sebutan semula kes. Polis menahan 7 pelajar sebuah sekolah menengah bagi membantu siasatan susulan video tular membabitkan kes membelasah pelajar perempuan di Kota Kinabalu, Sabah. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lord Syed Abdul Rahman, semua pelajar itu ditahan kira-kira jam 3 petang. Tangkapan membabitkan 6 pelajar perempuan dan seorang pelajar lelaki berusia 15 hingga 17 tahun. Pelajar lelaki yang ditahan dipercayai bertindak sebagai individu merakam keseluruhan kejadian itu. Terdahulu, polis menjalankan siasatan berhubung insiden berkenaan selepas menerima laporan dibuat mangsa sehari selepas kejadian. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira jam 8 pagi pada 22 Mei lalu apabila mangsa dipercayai dipukul dengan tangan oleh 5 pelajar perempuan. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami lebam pada kedua-dua bahu dan kaki, lebam pada telinga kiri dan luka kecil di lutut kiri. Semua pelajar yang terbabit dipercayai mengenali antara satu sama lain dan berhubung melalui kumpulan di aplikasi WhatsApp. Siasatan masih dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 147 dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan.